tinggalkan dia dalam 5 minit and then kita tengok dia ternaik ke tak yeast ni. Risau. Tak jadi. Kau tak jadi macam mana? Hi guys, welcome back to my channel. Apa tu yang channel? So guys, I'm so happy today sebab I nak buat donut. Ni first time I nak berdonat. Tajuk video ni Nat buat donat. Nat buat donat. Sekarang ni kita orang tengah perjalanan nak ke bake shop. Is it bake shop sayang? Kedai-kedai yang jual barangan-barangan buat kek. Macam tu. Nak pergi kedai, nak pergi kedai beli barang donat je sampai lalu tol lah. Ada tol guys. Literally depan kita orang ni tol. Tak apa. Angka lalu tol nak beli. Ada je kedai lain dia ada dekat. Ya, I ambil road yang paling dekat. Kalau tak, dia akan jadi 30 minit. Serius lah. Ni 15 dah tak ada minit. kedai lain ke kat sini? I tak tahu. Ni pun kedai ni nak jumpa dekat TikTok guys. I scroll dia macam mana lah cari kedai bakery. Ada je sebenarnya dekat area-area Sardana tu semua. Tak tahulah. Sebab Nat tak tahu tu yang I terus je cari dekat TikTok. So TikTok yang suggest saya pergi tempat ni. Sebab nak tengok kat situ ada juga bahan-bahan yang menarik-menarik. So tu yang I excited ni. I nak beli macam nak buat dough tu, nak bagi bulatkan dia. I tak nak manual, kerja lagi bentuknya berlainan. Mold dia. Nak mold tu. I nak beli bulat-bulat. Guna je lah apa bekas tutup Tupperware merah bulat. Tak ada. Tupperware bulat. Ada, serius ada. Tupperware kita semua macam petak je. Yang luar bulat dia tu gunalah Tupperware penutup Tupperware merah besar tu. Tak ada you kena tahu ketebalan donat tu. Ketebalan tu ikut dia punya dough tu lah, you buat tebal kita mana. Kita ikut je lah mold tu yang I tak nak jadi cacat donat I. Oh by the way guys, donat yang nak buat hari ni memang macam cuba-cuba je. Macam nak try boleh ke tak. So kalau cantik and then menjadi, nak kasih Umi, nak kasih ibu, abah rasa. Macam tu. Kalau tak jadi? Kalau tak jadi, kita makan dua je lah yang. Kalau tak jadi, I pun tak nak makan lebih. Alah. Habis tu kalau tak jadi pun I terpaksa makan lah. Rasa lah at least. Mungkin rupa dia tak cantik, rasa tu ada. Okay. So itulah dia. Alright guys, Nat dah sampai dah kedai dia. Nama kedai tu House of Ingredient. This is not sponsored korang jangan fikir this is sponsored. Ni tak. Ni memang nak cari dekat TikTok tadi. So ni kedai dia. Kita orang dah sampai. Kedai dia not bad, tapi macam tak boleh ada kamera. Tak apa, kita orang tengok dulu macam mana, okay? Kita orang pergi kedai satu lagi nak tengok. Sebab kedai yang tu macam tak boleh nak record. Nak record sikit-sikit. Oh, dia pet shop lah ni. Ya. So kita pergi kedai lagi satu. So guys, ni kedai satu lagi, BR Ingredients. So jom kita try masuk. Hopefully adalah barang-barang yang nak. Alright guys, kita dah masuk kedai bakery shop tu. So ni nak jumpa something. Donut cutter. Saiz ni kecil sikit. Kecil sangat tu. Besar. Tapi dia akan mengembang kan nanti. Tak tahu. Try dulu. Kita try je lah. Okay, ambil satu tu. Serius lah? Kalau ada lain, nanti kita tengok lain. Tapi ambil je yang tu dulu. Wow guys, macam-macam ada kat sini. Korang nak buat apa? Kek, donat, kuih, segala macam. Plastik, semua ada. Kita boleh buka bisnes later. Kan? Tapi gula ni besar sangat yang ni untuk borong ni. Ni yang seborong ni. Dia ada macam kertas-kertas, plastik. Oh, dia ada tepung coklat kek semua lah ya. Mesti ada. Oh, ada breadcrumb you. Wow. Corn syrup. Breadcrumb white. Oh, lady finger. Nak buat tiramisu. Ya tu. Oh, kau nak tukar video ni buat tiramisu. Ada lagi sikit tiramisu dia donat. Tiramisu nantilah. Itu video lain. Video hari ni kita dah tetap nak buat donat guys. Okay, next video okay. Okay, komen dalam bawah kalau korang nak buat tiramisu. Suami dah request. Kita try buat.
cream piping ni. Piping bag untuk cream. Kita tak adalah nak pakai cream kan. Oh, kalau nak buat cupcake, ada bekas dia. Buat cupcake. Wow. Dia jumpa apa tu yang? Filling. Untuk nak buat strawberry filling, raspberry filling. Oh, nak buat macam strawberry macam tu maksud you? Tak, nak cakap je kalau nak buat macam donat lagi. Bomboloni, donat bomboloni. Alamak. Tengok suami saya pun bagi saya buat donat beginner je guys. Dia takut saya nak buat donat lain. Saya buat donat kampung dulu. Dan ni untuk cupcakes. Okay guys, saya nak cari chocolate rice. Korang nampak tak chocolate rice? Sebab I nak buat donut chocolate as well. But I cannot find chocolate rice. Where is it guys? Oh my god, ni yang tea life tu kan? Ya tu, coconut jelly aduh. Nak I suka dia tu. You nak ni letak dalam air sirap you? Kan kita ada beli sirap. Letak dalam tu. Serius tak, lah. beli. Tak nak simpan mana tu? Letak dalam fridge. Tak bulat. Naim dia suka lah benda-benda ni guys. Dia memang favourite sangat-sangat. You nak tak? Ambil lah. Tak payah, beli. David, I tak jumpa chocolate rice. Okay, Naim dah jumpa chocolate rice nut. Tapi dia macam choices, nak guys. dia ada choices banyak. Kita nak pakai chocolate rice basic atau kita nak pakai macam chocolate coated rice cracker. Dia ada crunch. Oh, dia ada crunchy-crunchy ni. Macam ni kan Jeko selalu guna ni. RM7 je guys satu paket ni. Atau chocolate flakes. Dia macam Lepas tu dia ada macam ni, twins chocolate, butterscotch chip, dark chocolate curl. Macam-macam lah guys kat sini. Ni nak chocolate rice ke chocolate balls? It's up to you baby. Kalau I ambil balls. Okay, ambil balls. Besar? Tu besar. Muat ke? Muat ke? Tak, sebab kita punya tu besar juga. Dia punya kuali masak Maggi tu kan. Aha. Yang ni besar, ini 28 cm. Yang paling yang paling kecil ada ke? Ada je banyak lagi, ada 16 cm. 16 cm je, 16 cm size. I leave it to you lah. Mana you rasa muat dengan mangkuk yang kita selalu buat Maggi tu? Rasa ni 24 ni. Okay. Boleh? Dia besar sikit lah, tapi kena besar lah sebab kita punya kuali tu besar. Okay. 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 Bye-bye. Bye. Alright guys, sekarang ni nak dekat Sushi Mentai. Kita nak makan sushi sebab nak light-light je. Sebab lepas ni nak buat donat. Jadi kalau dah makan nasi, tak rasa nak rajin nak buat donat tu. Kita kena makan benda-benda kecil je. Asal kenyang. Kan Bi? Alright guys, baru sampai rumah. Barang-barang yang kita beli tadi nak dah letak dekat sini. So I'm gonna show you apa yang nak beli dekat sana. Ada certain barang yang tak perlu pun beli, tapi I sengajalah beli. Manalah tahu in future kita nak gunakan macam tu. Tadi, oh my god, I pergi 3 kedai. At first nak cakap kita tak boleh record tu kan. Kita tak masuk, nak tak record. So kita orang pergi yang kedai sebelah dia. So kedai sebelah tu lah yang nak beli barang-barang ni. And lepas kita dah masuk kereta tu, nak rasa macam kita dah sampai, tapi tak masuk kedai yang nak sepatutnya masuk. And that kita orang masuk tapi nak tak record. Adalah beli a few things from that kedai, but I'm gonna show you. Okay, first thing first, I beli this one. Ini untuk tempat ayak tepung tu. Then I beli nak guna untuk buat dia punya chocolate glaze tu. So hopefully dia muat dalam periuk I tu. Yang tu kedai yang half of ingredient. And oh, ada satu lagi nak beli dekat kedai tu. This one, measurement spoon. Selalunya kalau I nak buat apa-apalah, contoh I nak buat sebelum I buat batik,
I buat apa lagi dessert macam tu kan. I tak ada sudu ni guys. Usually I pakai je sudu apa-apa yang ada kat dapur tu. I pandai-pandai I je sukat. But this time I dah ada measurement spoon. So I betul-betul ikut resepi kali ni. Gitu. Ni kedai yang nak pergi second time tu. Yang tu banyak sikit barang dia. So first, this one, donut cutter. Ni sebab saya tak pandai nak buat donut tu jadi bulat. Saya perlukan mop ni. Okay, murah je guys. Ni RM3.70 je. Okay, so senang. Kita pak macam tu, keluarlah donut kita seketul-seketul. I'm so excited to use this guys. Master sugar untuk topping donut tu lah. Coated rice cracker. Chocolate bar. This one untuk kita orang punya chocolate glaze. Fresh milk. Kita orang beli kecil je sebab nak pakai untuk chocolate glaze tu. Kita beli kecil je. Butter. This one is unsalted butter. Is parchment paper guys. Untuk nak letak adunan donut tu. Letak satu-satu. Sebab I tak ada pinggan yang besar ataupun loyang yang besar untuk I letak donut-donut tu. So I perlukan this one. Comel kan? And lastly, ni tak ada kena-mengena dengan donut tapi nak ternampak dekat situ ada casen. So nak belilah this one. RM20 guys, this one. I punya casen ni dah barai sangat dah yang dekat rumah ni. Dah barai sangat dah. Dah macam bulu kaki spider dah tengok. Ya Allah anak aku. Dia ni hyper sangat hari ni. Dia ni kan. Okay guys, jom kita start buat kita punya donut. So ingredient yang korang perlukan simple je. First thing first, kita ada tepung gandum. Tepung gandum ni korang boleh ada option lain lah, which is high protein punya tepung. Tapi disebabkan nak dah beli tepung gandum, macam sayang pula tak pakai, so I guna je tepung gandum instead of I pakai high protein punya tepung. Okay, and then margarine, instant yeast, baking powder. Lepas tu kalau in case korang nak buat topping chocolate or something else, yang tu korang boleh adjust sendiri. Tapi hari ni nak buat dua flavor, which is donut original, which is yang gula tu, and also satu lagi nak buat chocolate glaze dengan ada coated rice cracker ni. Nak bagi sedap sikit, nampak sedap lah macam tu. Itu je barang-barang yang korang perlukan. Simple, easy. Sangat nervous nak buat donut ni. Daripada tadi masa beli barang ni nak cakap dengan Naim, nervous lah nak buat sebab I dah beli barang-barang ni. Kalau tak jadi macam mana? Jadi guys, doakan Nat guys supaya donut dia jadi. Dia cuba nak impress aku guna donut dia guys. So doakan donut dia menjadi, okay? Alah yang kau tak jadi macam mana? Jadi punya senang je buat donut. Yuko. Kalau tak jadi kau tak jadi macam mana? Tidur je. Keluar. Jom kita buat donut. Good luck baby. First thing first, korang kena masukkan setengah cawan air suam. So kita masukkan setengah cawan air suam. 1 sudu gula pasir. 1 sudu yeast kering. I tak tahu yeast kering tu apa maksud dia. I rasa instant yeast ni kot. So kita buat 1 sudu. Masukkan. Kacaukan dia. So kita tinggalkan dia dalam 5 minit. And then kita tengok dia ternaik ke tak yeast ni. Risau. Sementara kita tunggu yeast tu naik, kita buat dia punya tepung pula. Jom. Kita masukkan tepung gandum 120 gram per cup. Setengah sudu tepung penaik. Masukkan sedikit garam. Susu pekat. Masukkan 1 sudu margarine. Dia jadi macam ni rupa dia. Korang kacau semuanya sekali. Tak tahulah jadi ke tak ni guys. I hope jadilah. Sebab saya ni nak belajar benda-benda macam ni. Kalau sedap manalah tahu I boleh buka kedai. Dia sampai berketul-ketul macam ni tau guys. Korang uli je. Lepas korang dah sebatikan tepung tadi, korang masukkan adunan yeast tadi. Masuk kat dalam adunan tepung ni. So nak masukkan je semua. Dan kita gaul. Okay guys, tengok tu guys. Macam nice je tepung dia. Sambil saya tolong saya guys. Is it cheat code?
Is it cikut yang? Ya. Cakap markah je. Alah. Tak apa. You tolong uli je. Tengus siut tangan. Ya. As long as dia kembang tu okey je. Kat sejam tadi. Ni macam ni malam siap donat itu. Alright guys, thanks to my husband. Nak uli kejap tadi ada lenguh. So Naim tolong ulikan. Kita punya donat dah siap. So sekarang ni kita leave it around 30 minutes. 30 minutes nak bagi betul-betul dough dia naik. Macam tu. So kita wrapkan dulu. Sekejap lagi masuk lalai. Alright, jom kita tengok. Tada! Uli dalam 1 ke 3 minit macam tu. So jom kita. Oh, okey. Kita kena uli dia guys. Alright guys, kita dah letak plastik atas meja ni so that kita boleh letak dough kita atas plastik ni so dia tak kotor. Yeah. Dah macam pizza dah guys. Okay, kita gunakan this one. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh sehujung-hujung je kita nak jimat dough. Betul ke ni? Cara tu. Ya. Bulat dan cantik. Okey. Kita try. Okay, kita letak. Dia dapat jelepek. kita letak ni. Ya, kita buat sampai buat habis. Ini kuat tebal sikit guys. So kita ada buat pelbagai saiz. Yang awal tu a bit nipis. Kalau you tak nak yang nipis-nipis sangat ni, kita boleh campurkan dia dalam tu, kita buat baru. Ya. Oh, yang ni tebal lah. Kan? Okay, I buat yang tu dulu. I rasa ni kita, yang nipis-nipis kita gabung balik, kita buat tebal sikit lah. Okay. Kita buat satu-satu kan? Dia tak boleh uli banyak. Macam ni nipis, saya rasa yang ni kita campur balik sekejap. So sekarang nak buat chocolate glaze. Sebabnya yang gula tu senang je, lepas goreng kita tinggal celur je dalam gula. So yang chocolate glaze ni kita kena buat sikit coklat dia, okey? So jom teman Nat buat coklat dia. Untuk buat coklat dia nak letak air dulu, bagi panaskan, and then kita letak mangkuk, and then baru kita letak coklat bar so that dia punya coklat tak hangus. Okay, so kita masukkan je 100 gram coklat. Sebabnya I buat sikit je donat tu, saya perlukan 100 gram je. 1 sudu coklat milk. Coklat milk pula. 1 sudu milk. Alright guys, ni donat yang kita orang dah buat tadi. Okey lah, bentuk dia cantik, nampak lah donat. Cantik sebenarnya. Kan? Saya rasa cantik. Yang ni besar, yang ni sangat tebal guys. Kita nak goreng yang ni dulu. Adalah dalam 1,5 inci aku rasa. Ya, betul. Besar sangat tu. Ya ke? Tak apa. I rasa dia gebu. I nak make sure donat I gebu guys. Kalau dia gebu, bolehlah I kasih orang rasa. Ya, so I memang dengan bangganya kan. Ya, nak memang saja buat hari ni. So I nak testimoni dulu sedap ke tidak. So kalau sedap, barulah I boleh bagi family rasa. So doakanlah I guys. Donat kita akan berenang di dalam kuali ini. Dah. Belum ke baby? Belum lagi lah, tunggu. Ni dah masuk ni. Tak apa, biar. Testing je guys yang ni. Kita testing dulu yang satu ni. I takut membazir yang lain. Kita korbankan yang satu ni. Tapi bila dalam ni dia besar baby. Oh kan, dia kembang tu. Okay, ni biasa-biasa je. Bismillah. Ni cantik. Ni donat I ni cantik. Wow, okey ke yang? Oh, not bad lah. Kan?
Okay. Not bad. You kena tengok monitor tu. Serius. Okay. Jadi ke ni? Janganlah cakap pelik. Lah yang tu kan dah baru ni. Dah hasil donat saya. Sekarang kita letak gula dengan coklat pula. Jom. Okay. Gula kastor. Kita ambil satu donat. Panas-panas. Panas. Taburkan. Banyak-banyak baby, I nak banyak-banyak. Okay. Naim kata dia nak banyak-banyak gula guys. Donat gula menjadi. Oh my gosh. Okay. Untuk coklat. Ni coklat tadi. So kita celup juga. Atas dia je. Korang jangan celup semua pula. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, I don't know lah guys. Jadi ke ni? Tengok. Jadi lah tu. Woohoo! Kita buat sendiri kan? Jadinya coklat letak je banyak. Itu extra. Banyak sangat ni. Tak tahu lah kan dia sedap ke tak. I'm not sure guys. Biasa orang pakai chocolate rice. Dia macam wow. Extra lah. Kita nak makan what. Alright guys. Jadi guys, Stylo S. Tapi kali ni I memang betul-betul impress baby. Tok dia, lupa dia memang macam nampak I pergi kedai macam donat sedap donat ni. Betul ke yang? Ya, Okay. Oh my god, happiness mami cakap macam tu. Okay. You excited yang gula ke you excited yang coklat? Gula. Okay. Coklat ni I still be excited tapi I macam takut sikit. I takut dia punya ni macam keras sangat ke apa bola-bola tu kan. Bola-bola tu. So dia yang pilih tau. Yang nak bola-bola ni dia yang pilih. Dia kata so dia nak kita crunchy. nak try mana dulu? Kita rasa yang klasik lah. Dia nak kampung lu yang. Okay. Tapi look by look kan sebenarnya dia memang nipis-nipis tu dia okay lah. Dia jadi turn out nice lah. Betul? Macam decent. Dia tak adalah nipis sangat kan. Yang ni yang paling besar tadi tau. Tapi dia macam nampak kecil je sebenarnya. Dia tak mengembang ke atas. Betul. First time in my life I buat donat. I tak pernah buat donat seumur hidup saya. Ibu pernah buat donat. Ibu pernah buat donat. Ibu pernah buat donat. Ibu pula dia tak pakai benda ni tau. Dia buat manual. So rupa dia memang tak nampak donat. Abah kadang-kadang makan tu macam takut sikit. Tapi rasa tu ada. Abah cakap rasa tu memang pergi. Bentuk je macam tak berapa nak. Yelah kita kan bukan profesional. Dia kata dia buat macam pretzel lah. Dia buat bentuk bulat kan. Okay. Cantik kan guys. Macam yang nampak kat pasar malam yang sangat. Satu berapa biasa orang jual kat pasar malam? Tak tahu lah. Rasa RM3 kot. RM2 dah isi sekarang. Ya ke? Tak tahu lah. Saya RM1. Tapi ni boleh jual RM1-2 guys. Ni nak punya. Bentuk tu ada guys. Ini I'm so proud. Maybe sebab benda ni kot membantu I. Yeah. Benda ni. Yeah. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut gila. Sedap ke bebel? Sedap ni, serius. Serius tau? Lembut. I risau dia tak lembut tadi. Dalam tu macam tak ada tepung guys. Macam tak ada roti yang keras. Dan dia sangat light guys, serius. I cannot believe I made it. Alah, aku wish korang boleh rasa lah macam ni tekstur dia. Dia sangat lembut guys. Lembut gila. Tengok ni. Macam sponge tapi macam hilang dalam mulut. Macam tak ada apa kat dalam tu. Faham tak? Sumpah tak expect sesedap ni. Oh wow, amazing tu. Bagi 15/10 guys. Wow, thank you. Tanya baby. Donat paling sedap I pernah makan. Right guys, sebelum kita start makan coklat donat ni, Nat ada satu cerita nak share dengan korang. Satu hari tu Nat borak-borak lah dengan Naim, very random. Pasal I cakap I teringin nak makan donat Ustazah I. Masa Nat kecil-kecil dulu Nat ada mengaji dengan satu ustazah ni tau. So ustazah ni dia adalah buat side income buat donat ni. Tapi dia hanya jual dekat pelajar-pelajar dia je. So dia ada jual donat gula biasa, kosong and coklat. Tapi dia tabur coklat rice, bukan coklat chunky macam ni. Nat sampai sekarang itu favourite donat coklat I. Sampai bila-bila. Memang sedap gila. Itu memori je. Tapi serius I rasa know. donat tu biasa-biasa je I tak tahu. Sebab ustazah tu memang sedap sangat. You budak-budak makan donat memang you rasa wah sedap je. One more thing, masa Nat mengaji tu kan, family Nat je yang akan order at least 2 balang besar.
Orang lain akan order 2 biji, 3 biji nak makan direct terus. Lepas mengaji nak makan. Macam nak akan order like 12 biji, 24 biji dengan Ustazah tu. Nak akan bawa balik bagi ibu abah rasa, semua orang rasa. Sedap sangat. So itulah cerita sedikit pasal donat coklat. So now I can make it myself. Oh, inilah dia. Bila buat kat rumah, memang coklat tak kedekut guys. Sebab rangup donat ni dengan rangup tu dia cakap. Ya. Betul. Apa sedap sebab donat tu sangat lembut. I tak percaya gila bila buat. Loki, I lagi suka donat biasa ni je. Oh ya? You don't like my chocolate? Tak, dia sedap je I suka. Tapi I lagi suka donat macam bergula macam. Ya dah. Basic, klasik. Macam tu. Bila donat dengan gula baru kita rasa macam donat tu sangat lembut. Ni dia dah tak rasa macam lembut lah sebab dah ganggu tekstur dia dengan lepop-lepop tu semua. Faham tak? Tapi rasa dia? Rasa dia sedap je. Kau bagi budak-budak memang sedap je. Serius. Kalau korang tanya Nat, tadi Nat rasa macam 50-50 je kot donat aku ni. Tak tahulah. I rasa macam keras. Nat boleh rasa keras sebab nak keep top up tepung. Sebabnya benda tu makin lembik tau. So Nat macam adjust tepung tu. Uli lagi, adjust. Yang kat situ dia complicated sikit. Kalau korang rasa dia melekit-lekit kat tangan korang lagi, keep add on tepung. Tapi kalau korang dah rasa keras sangat, adjust dengan margarine. Tulis guys tip tu. I tak sabar nak kasih family I rasa. And family you rasa juga. Ya dah. Kena bagi orang rasa. So guys, alhamdulillah menjadi donat saya. Suami saya pun happy. Berpuji-puji saya tadi daripada tadi. Alhamdulillah saya sangat happy nak boleh buat donat dah lepas ni. Kalau orang nak datang je, I akan volunteer. Saya nak buat donat. Next nak buat bomboloni pula dengan. Senang ke? Dah tahu ke? Alah, I want to try bomboloni sebab I suka bomboloni. Alright guys, hari ni hari Sabtu. 2 hari lepas nak buat. And today nak buat lagi sekali. Kejadian dia is much better than previous one. Sizing dia pun korang nampak macam better sikit kan compared hari-hari tu. Sebab kita dah lesson learn dah yang hari tu punya. So hari ni nak kasih family nak rasa. Sebab kebetulan kita orang nak pergi tempat adik nak berniaga. So nak kasih family nak rasa pula donat saya. Hopefully diorang suka. Kita tengok reaction diorang kejap lagi. Okay? Alright guys, Nat dah masukkan semua donat yang kita dah goreng tadi dalam bekas ni. Alhamdulillah, kita dapat dalam 16 biji. So bolehlah dapat seorang 2 atau 3 biji siapa yang laki tu lah. Okay, so tada, my donat is done. So sekarang ni kita nak mandi, bersiap and terus bawa pergi tempat berniaga adik Nat. Sotong. Saya sotong ni dah. Sedap. Betul ke? Betul. Sedap. Kita jual ni. Betul. Betul. Jadi rasalah. Rasalah. Banyak orang. Mana aku nampak ada coklat, ada itu, ada ni. Mana ada coklat? Ini lagi sedap dari coklat tu. Coklat tu berasa. Inilah. Okay, rasa. Ni tak zulnya. Teng-tereng. Tapi dia tak panas lah. Aku dah buat. Tapi okey tak? Okey ke? Bila letak ke? Sudah. Tapi betul-betul okey? Okey. Okey.